wabarakatuh. Saya Nur Adi Farizani bin Muhammad Izzat. Saya Nur Aina Fatimah binti Abdali. Kami berdua daripada Fakulti Farmasi semester 5 ingin menjalankan kajian tentang antioksidan terhadap 4 jenis madu, spesies madu kelulut tempatan di Malaysia. Di Malaysia. Dan saya melakukan antibakterial. Oh. 4 jenis kelulut tempatan di Malaysia. Okey, apa nama kelulut ni? Ni adalah kelulut spesies kelulut Thoracea. Okey, Thoracea. Okey, ambil. Nanti saya ambil dia punya corong. Awak nak kenal melalui pintu masuk. Okey. Itu pintu masuk Thoracea Okey. Oh, cakap di kebun. Kami melakukan proses collecting madu ni ada di kebun Cik Wan Ali. Okey. Kampung Bukit Kapak. Meru. Okey. Itu hari Prof Eliani datang. Oh, jauhnya. Jauh. Dia buat apa? Dia ambil madu, dia ambil bibri Terminata yang kecil. Tapi dah mati dah. Terminata tu. Dia dengan student dia ke? Dengan student dia, siapa tu nama? Student master dia tu kan? Student master. Okey, ini proses menyedut madu menggunakan pipet Dengan menggunakan pipet kita boleh tengok berapa ml madu dan kita boleh tengok warna madu. Okey. Masuk dalam botol. Okey.